So rasa dia lagi mirip-mirip macam orang Cina buat kan. Alright guys, saya ada berita baik untuk semua pelanggan-pelanggan saya. Tak kira lah cawangan KL atau Ipoh. So hari ni kita ada Ipoh, di cawangan Ipoh. So kita ada satu berita baik sebab sebelum ni kita pakai minyak bijan ni. Okay, minyak bijan ni adalah antara minyak bijan yang orang cakap yang premium lah. Tapi dia punya bau dia tak sekuat bau yang inilah, yang biasa kedai-kedai restoran Cina selalu pakai. Kita dulu tak boleh nak pakai cap rusa ni sebab tak ada siapa pengesahan halal dan kita ragu-ragu dengan ingredient ni. Tapi kita dah ada berita baik sebab apa? Alhamdulillah sekarang dah disahkan halal. So brand ni memang sedap. Kau nak buat apa? Kau nak buat wonton mee ke? Kau nak buat apa? Claypot chicken rice ke? Kau nak buat nasi goreng ke? Memang aroma dia naik. Okay, so kita sekarang dah menggunakan minyak bijan ni. Minyak bijan ni dah tak payah letak banyak. Tak sikit je sebab sikit je aroma dia dah cantik dah. Minyak garlic sikit. Kicap rahsia kita. Kicap rahsia kita. Okay, kicap pekat kita. Alright, so kita tutup, kita panaskan. Panaskan kat sini. Alright. So siapa-siapa yang belum cuba lagi nasi ayam kelepok kita dengan minyak bijan baru kita ni, korang wajib cuba sebab aroma dia lagi harum, lagi wangi, lagi sedap, lagi kit lah. So siapa-siapa yang belum cuba lagi nasi ayam kelepok kita dengan menggunakan brand baru kita ni, brand rusa ni, korang wajib cuba. Sebab dulu kita orang nak pakai, tak boleh nak pakai sebab brand ni tak ada halal lagi. So sekarang dah ada halal, kita dah boleh pakai. So rasa dia lagi mirip-mirip macam orang Cina buat kan. Jangan lupa singgah-singgah Oppa Zoo Meru Ipoh. Assalamualaikum, bye.